Di sebalik setiap penemuan dan inovasi, wujudnya pusat kecemerlangan yang menterjemahkan sains yang berimpak kepada kehidupan manusia. Ditubuhkan pada tahun 2005, InBioSys merupakan institut perintis dalam biologi sistem di Malaysia dan yang pertama di Asia. InBioSys merupakan hub pelbagai disiplin merangkumi biologi, teknologi dan sains data bergabung untuk meneroka rahsia kehidupan. Di sini, fokus penyelidikan merangkumi biologi sistem, biologi sintetik, keterjaminan makanan, produk semula jadi dan lestari sebagai usaha menangani cabaran global melalui inovasi tempatan. Daripada penyahkodan genom mikroorganisma unik ke juruteraan tanaman hinggalah kepada pembangunan bioproduk baharu, para saintis terus meneroka ilmu baharu. Dalam membudayakan keilmuan dan penerokaan, para pelajar bukan sekadar menimba ilmu, malah turut mencetus penemuan. Melalui kerjasama strategik, hikmat perundingan dan inovasi, InBioSys menjadi penghubung antara sains dan masyarakat. Daripada komuniti tempatan hingga ke peringkat global, InBioSys terus unggul menerajui perubahan. InBioSys memupuk generasi saintis muda menerusi program Pasca Siswaza khusus dalam bidang biologi sistem. Kami bukan sekadar mengkaji biologi, InBioSys berinovasi, memelihara dan menginspirasi. Sertailah kami kerana masa depan biologi bermula di sini.